apa adik? Good morning. Hari ni berapa hari bulan? 1 kan? 21 hari bulan Disember. Baik tak? Bye ya tok. Lepas 1 Disember kita ada apa hari ni? Atau nanti mana? Atau lagi mana? Atau nanti mana? Nanti tak datang. Kita pergi mana hari ni? Tak tahu. Tak tahu abang? Ya, pergi masjid. Adik cakap Tunat. Sunat. Tunat apa? Jom masuk masjid. Tunat apa? Tunat apa? Seronok awak nak sunat abang Nanti ada fire-fire ke? Ada fire. Ada fire-fire. Ada ujung? Ha? Kenapa kena ada fire-fire? Sunat tu sampai buat fire-fire ke? Oh. Orang fire-fire tu sunat abang. Semoga dipermudahkan. Ada wong. Ada yang tu. Sunat abang hari ni. Ai dah doa kan? Dah doa untuk abang kan? Tunat. Abang. Yeay. Yeay. Amin ya rabbal alamin. Ini robot. Robot. Adik pakai baju robot? Wah, cantiknya. Robot buat. Tak, ini ibu tak buat. Ini ibu beli je. Robot. Kakak dengan abang pakai baju yang ibu buat. Kakak pakai baju yang ibu buat. Abang pun pakai baju ibu buat. Baju apa? Ibu buat baju robot tu. Baju robot. Jom. Kita pergi masjid. Abang nak sunat. Abang nak Tak super. Sini, adik depan sikit. Sunatin. Gitu dah. Makan kan? Pergi hantar. Pergilah hantar. Pergi hantar cakap kat atas tu. Okay. Nak nombor 20. 100. Asal nombor 20? 100. Cepat. Awal-awal lah. Kakak tak mau usik abang sampai dia sihat tau. silang. Tak mau usik abang sampai dia sihat tau. Bagi dia sihat betul-betul tau. Dengar tak aku cakap? Bagi dia sihat. Tak mau usik abang Mata ada tak mata, ada apa? Ada bulu mata. Apa dia? Nombor yang ke-99. Dia lagi awal lagi bagus. Lagi awal Cepat lagi tak bagus. Cepat habis, cepat balik. Tak bagus. Kalau lama ending kan abang lagi takut. Kakak pelan. Allah. Tak jadilah tadi cakap banyak kena sunat. Apa? Janganlah banyak-banyak sekali. Ini je lah. Sekali je bang. Sekali je seumur hidup bang. Tapi ada orang dua kali. Kenapa 2 kali? Tahu? Tak ada lah. Sekali. 2 kali kan? Tak. Siap dapatkan plakat. Ambil. Ambilkan plakat. Kenapa kecil kotak dia? Sebab ada gambar dekat budak kecil. Ni datang. Mana? Ni datang. Iya. Mana bomba dia? Tu. Iya. Adik nampak bomba dulu lah. Power adik. Di kapan? Sampan tu untuk banjir lah. Kenapa bomba air? Jangan ada sampai. Bom.
bomba kan untuk selamatkan. Kalau ada banjir, bomba selamatkan. Sama kan? Hmm? Aku sama borang. Selamat bomba. Sama rubu. Bomba untuk selamatkan. Wow, rubu tadi tu. Ibu apa rubu tadi tu? Ada bomba lah kat situ. Apa dia? Ya, tu rubu tadi tu. Janganlah sekali. Pandang abang tu. 3, peace lah sikit. Peace. Senyum. Go. Abang, kakak. Abang dah sini. Abang, kakak, abang sekali. 1, 2, 3. Adik pergi. Masuk. Masuklah. I takut buat apa. Tok, abang ni nak ambil gambar dah. Jom. Bagi abang tu dulu. Dia tak mau. Kenapa dia takut dengan fire-fire? Ada fire-fire kat adik. Tak takut apa. Jom kita tengok fire-fire. Kita tengok fire-fire. Wah. Fire-fire. Yeay. Fire-fire. Apa dia? Besarnya tayar dia. Tu, apa tu? Boleh start? Ada bunyi. Wow. Apa tu? Jom kita pergi belakang. Sekejap. Sini. Apa tu? Api. Spray api. Sini pula. Apa ni? Ada lampu. Ni kat belah sini ada tangga. Ni belah sini. Nampak ada tangga. Wah, ada tangga. Naik pula bomba naik. Naik. Lepas tu ada apa lagi? Orang naik. Orang duduk. Tempat letak dia lah tu. Tempat letak dia punya tu juga. Oh, tak tayar dia besar. Tu tempat naik dekat truk. Ada depan. Ada depan sini. Pandang kat ibu. Apa tu? Ada lampu. Wow. Ini longkang tu. Tangan ni. Kalau bawa apa ni? والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمنا يا رب العالمين. Long. Hello.
Depan ni. Oh, basah. Adik. Adik. Tembak. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Yang benda besar. Jom, apa? Dekat dalam kereta. Okey tak? Okey, jom kita cepat-cepat balik. Cepat-cepat balik. Dah boleh rehat, okey? Terus makan ubat ni. Nanti masuk lagi kita makan ubat ni. Tak mandi 3 hari. Tapi tak makan lagi? Tak apa. Tak makan lagi tak apa. Nanti kan apa ni? Jom kita pergi beli apa pula. Jom. 6 jam tu ubat. Okey. Kita makan terus tak nak pakai? Masuk kita dulu, jom. Batuk. Batuk. Okey, jom. Ayam mandi 3 hari. Doktor kata? Di mana tu? Oh. Ayam mandi lah. Di mana tu? Apa? Stiker apa? Stiker. Kain kasa. Stapler. Atuk balik. Ada mana? Doktor suruh tampal balut kalau tidur malam. Tak. Malam je lagi ke boleh? Sikit lagi sebab ubat bius tu ada lagi kan. Takut nanti lepas ubat bius dah hilang tu abang ada rasa lah sikit. Rasa macam luka selalu tu. Efek. Nyut tu. Kita depan lah. Kita depan. Duk si ibu. Duduk kat sini ibu. Elok. Janganlah sangat. Risau. Hai. So hari ni 14 hari bulan 2. Dah 2 bulan. Abang Ryan bersunat. Kita tak buat auto hari tu kan. So hari ni kita tanya orang yang lepas bersunat 2 bulan, macam mana abang bersunat? Sakit. Sakit macam mana? Kena potong semua. Tak adalah potong. Macam kena gigit harimau. Tiger. Tiger macam dia yang sunat. So lepas pada sunat tu abang menangis ke? Tak menangis. tak tahu. Tak tahu ke tak menangis? Tak tahu. Tak tahu. Lepas tu kita balik rumah, lepas tu abang makan okey je kan? Abang tak nangis pun kan? Ibu nak pergi mana? Tak ada pergi mana lah. Lepas tu sekarang abang dah sihat ke? Ibu baca tudung. Ya, abang sihat lah. Abang dah pergi sekolah dah pun kan? Berapa lama je sakit hari tu? 2 minggu. 2 minggu. Dah mati. Cakap semangat. Tu satu lagi pun nak tunjuk kita beli. Tolong pegang. 2 minggu. Abang Ryan sunat tu kita pakai spender ni je. Ibu beli spender dekat TikTok. Spender ni dia ada macam ni. So, tak adalah dia nak kena pasang
apa pasang gantung-gantung lah, wayu-wayu tu tak ada. Sebagai spender ni je. Sihat dah 2 minggu. Nak sunat lagi tak? Abang nak tunda radio. Abang nak sunat lagi lah. Kita sunat ada pula lah lepas ni. Adik tunda tasbih. Adik nerima. Kena gigi harimau. Alright. So, bye-bye. Nak cakap apa? Cakap apa lah? Nak cakap apa? Tak nak. Cakaplah. Apa Ada pesanan? bilik sendiri. Nak ada bilik sendiri? Nak ada bilik sendiri. Dah, bye-bye. Bye-bye. Ada